Nanti boleh tengok ni dek. YouTube. YouTube Ila Kulaan JJCM. Ila Kulaan JJCM. Nanti tekan loceng tau. Adik tengok sini. Mana lah. Tengoklah sekali. Meh, tengok sini. Adik. Ni Big Boss lah. Adik. Kat sini makanan dia, akak dah cuba 2 kali, sedap. Cakap, waktu operasi kat sini berapa dek? Operasi dekat Pak Sugege, kita buka daripada pukul 12 sampai pukul 7. Tapi kalau habis awal, kita tutup awal lah. Tengok keadaan orang tu dulu macam mana. Menu dia apa ada dek? Menu ada, nasi kambing ada, nasi kerabu ada, mi celup, kwetiau, bihun Maggi, lepas tu goreng, roti kukus, semua ada. Semua ada. Semua makanan masakan makanan Kelantan. Hanya ada kat mana dek? Hanya ada kat mana? Hanya ada dekat Pak Sugege, Sekincai. Tak tahu, tak cakap apa pun. Melangkah dia cakap. Oh, itu satu kes tu untuk kita pergi. Kaedah? Ni lah tambang apa semua. Ini buat Apa semua tambang feri. Siapa? Maknanya Ella. kau main 2K lah. Itu dia terpulang pada kamu lah kalau kamu bawa 300 untuk nak shopping. Ada cukup. Dia cakap. Tadi bawa nak ikut ni. Apa dia? Tadi nak ikut bawa. Dari 2 minggu lepas dia tinggal. Ya. Dalil cakap pukul 8. Minta kamu balik awak dah lupa dah. Klik. Pukul 8 tunggu sini. 8.30 pula boleh dia cakap. Itu bawa. Pukul 8. Baca balik. Tak ada gelak dah. Pukul 8 tunggu dekat sini. Betul lah ayat tu. Pukul 8 tunggu. Pukul berapa nak gerak? Ini baru belum lagi. Yelah. Kaedah. Tak kali-kali dah siap jadual tu. Kau pipis je. Bukan koma betul lah tempat janji 8.20 koma dah sampai sini. Baik pula 8.5. Tak masuk. Ada masuk. Awak masuk kan? Ada. Nama awak ada. Awak bodoh je. Ada dah. Ada rumah dia. Dalil, kita nak ikut. Dia ada letak. Ada cuci letak kan semua. Abang motor ni laju benda motor ni. Slow lah. Apa laju kan di depan. Cakap DP. Laju tak di depan. Ikut je lah slow. Nanti pun dah. Apa nak? Mami, takut tengok je Mami. Kita tinggal lah ni DP 2 suka jalan dulu. Takut tengok Bulan. Tun. Nana ni weh. Kita tak pergi. Sama-sama sana. Dalil nak makan dulu kat mana? Nak makan pagi dulu ke apa? Tadi ikut kamu. Makan pagi lah? Masalah apa? Dekat tempat ni ni. Dekat Cek Ladin tu. Dekat Ladin. Dekat Omali Boleh. Dekat Ladinnya dia canai tu. Oh, Amir dekat Omali pun ada jalan lain. Ramai. Wah, dia ramai terus lah. Oh nak kat situ. Tak ada ramai terus lah. Tak ada orang kita singgah. Kita pergi Cek Ladin lah, Cek Ladin. Cek Ladin boleh. Ada kosong lah, ada kosong tinggal. Cek Ladin macam canai lah. Ada. Cek Ladin. Awak nak terang tu lagi. Cek Ladin. Ha? Cek Ladin. Berarti. Kita singgah dulu, kalau penuh kita terus. Okey. Ya, kalau penuh kita terus ya. Ya. Dia mana? Kedai dekat MRT tu, kalau penuh kita terus. Kedai tu okey, dia pun sedap dah awak. Okey. Jangan ada. Tinggal dulu. Jom. Bapak motor
Ha? Takut awak tengok motor ni. Aduh. Betul-betul. Jom. Tu ni. Makan dekat tu. Mana ada? Dekat ada. Jom pohon tu sini. Ha. Yang bakar batu besar ya belan.
Yang makan besar-besar, makan kecil-kecil je. Pakai kecil-kecil ni. Awak nak buat perlahan punya satu ni. Tak tahu ni. Awak siap ni. Macam Kau hulurkan hello dia. hitam, Tak tahu tahu hitam tak ni. dia. Sedih tengok dia. Cat. Hala. Kau ada tak? Hitam tu. Ha? Body hitam tu. You ada biru banyak sikit kan? Anu ya. Buang biru. Takkan dia. Tak ada dah. Ini memang biru. Apa benda ni cat? Benda cat Apa yang perubahan tu? Kita cakap dah. Kita tak perasan. Dulu rasa banyak biru di body ke? Bising tak bising tengok ni? Cuma depan je. Yang nampak depan je. Yang depan je. Depan dia ada gambar. Kalau tu kat Melah depan tu. Tak bagi marah je. Berapa nama dia depan? Amir tak ada? Habis tak ada? Bukan ulai. Amir tak belakang lah. Nama motor nama dia. Atau bubul nama Lula Nama awak Quran. bukan je. Ayo tik. Ai kosong. Ais suam. Suam. Ais suam 2. Betul, kena bagi kopi O ni. Kopi O ais tu. Ni TO siapa? Ada dia tarik teman. TO. Tak ada gula ke? Tengok siapa? Tengok gula. Okey. Kosong. Kosong. Ai suam dengan kopi. Amir. Ha. Suam dengan kopi. Kopi ke kopi O? Kalau boleh Kopi ke kopi O? Kopi O, kopi O. yang jahatnya dia tagih gula. Kena ais suam ambil. Biasa siapa? Roti. Biasa apa? Macam mana biasa? Roti cara biasa. Adik ni, macam mana biasa? Ni yang biasa. Ni biasa. Lagi. Lagi biasa siapa? Apa? Tak tahu. Dia banjir. Batu gajah, batu. Bagi senang tuang lah. Balik dulu. Balik tengok dulu. Kalau Tak ada ada, masalah. tak ada siapa ke ni? Tuang je lah. Betul. Tak ada? Dia dah lupa. Datang banjir lain ni tak tahu. Lupa nak banjir kan. Datang banjir lagi tak tahu. Dik. Banjir tak payah buat ni tau. Jap. Tak payah. Dia banjir sendirilah. Lagi satu. Ha. Kau buat banjir pula kau. Siapa je mati. Banjir eh? Banjir juga. Kalau Apa kamu nak mati? Awak punya memang minta banjir. Banjir. Yang takut dia takut buat dua dah lagi. Tak ada. Kalau tak ada kan corang. Ais suam ni tu. Ais suam. Ais suam ni satu. Tak ada hal. Dia nak nasi ni kat ni. Mana hang memang ais suamnya? Kalau dah tak kena. Ke dorang kan? Yang punya suami kan? Yang suam kan? Punya suami kan? Ni suam kan? Awal saya tak lain. Tak lain. Tak lain. Tak lain. Bagi tak lain. Oi, nak ingat budak ni. Awak dengar satu. Ada apa? Awak punya tu. Ya, itu pasal. Awak ngaku kau punya. Tak ada orang punya, memang kata ambil. Ini banjir pula. Dia buat. Lancar je lah. Telur ni kosong banjir. Siapa pun Kita akan datang untuk banjir tu. Tak apa. Tapi itu buat spare lah. Corang je. Buat spare lah. Tak ada Ni masalah. kata apa ni? telur. Telur tu macam mana? Telur. Telur. Siapa tadi? Ada tak? Tak ada telur. Awak sini. Tengok sini. Saya nampak kanser waktu tu. Bukan Cik Mi kita dulu. Orang cancel. Cancel. Ada je lah siapa. Ada telur tak buat? Apa letak je kalau ada je orang. Telur tak buat dik? Tak apalah, dia teri. Sarang tak buat. Sarang tak buat? Ambil? Tadi saya nak jawab kan. Ni ambil ni? Awak nasi lemak. No? Nasi lemak je ada lagi kan? Yang sedana dah habis dik. Laki dia habis. Nasi lemak je lagi. Dua. Dua. Tiga. Tiga nasi lemak.
pusing lu. Mana? Dia tanya adik macam mana tu? Dia tahu ke? Dia tanya adik. Nak tanya boleh? Kalau macam nak naik kereta api, nak naik atas ke mana? Ha? Dewasa RM5. Dekat mana? Dekat dalam? Dekat mana? Betul dekat sana. Dekat Papi Bank. Oh. Motor parking. Parking semua dekat sana lah. Tengok abang kan nak bagi sini. Boleh bagi mana. Sini boleh parking kan? Tapi jauh kan? Kali tu kan pasti agensi kan ada. Belakang ni? Belakang ni je. Oh. Jauh. Belakang dia. Belakang? Ha. Dewasa RM5. Ha? Dewasa ni RM5. Mana? Naik tapi. Oh, boleh. Dewasa RM5. Naik kereta. Kereta api. Naik dah sampai. Boleh duduk sini. Naik kereta api RM5. Naik kereta api satu kepala RM5. Depan sikit. Saya Bami tunggu sini lah. Depan sikit. Bami. Tunggu sini ya. Depan sikit, depan masuk. Boleh? Duduk dua lah bu. Ha? Duduk dua. Okey. Nak turun kat tiga. Aisyah nak tu aja. Habis dapat ni kan? Kau sini. Jaga topi. Cuba ai topi. Aku jual topi. Jom dah sekali orang ni. Oh, Umi jangan lah tak Umi. Tadi tak ada dah. Senang kat sini. Dia nak pegang lah tu. Empat kali tu. Memang. Masuk dalam tu dulu. Nak kalau nak tu duduk rumah. Ni tak takut. Saya jalan. Zaman duduk. Nak masuk sini mak pergi gitu. Kau punya kata? Dekat situ ke? Dekat situ je. Boleh parking je. Tapi sini. Kereta api Sini je. Kena sini. boleh parking. Ambil kata berjalan jauh. Kalau berjalan nak naik RM5 satu kepala. Tak nak naik tu. Sini boleh parking. Tak nak naik 10. Naik RM5. Naik ke tak nak naik? Pulang lah. Cik ni tu. Takat tu. Kalau awak biar naik. Tak naik 10. Naik RM5. Tidak. Lagi murah kan? Lagi murah naik. Ini nak bawa apa?
Dompet sandang lupa bawa. Aduh, dah nak ambil apa tak boleh. Beli apa-apa tak boleh. Sandang tu bawa. Waktu saya ingat nak buat ambil sandang. Ha? Tak tinggal dalam box. Itu tak apa, Mat. Tak tutup dah berikat ni tadi. Agak-agak. Tadi ke? Monyet buka dia lari dia pakai helmet. Dia lari tak apa. Kau tengok, itu macam topi aku tu. Monyet dia pakai lah. Tengok-tengok dia kan selongkor. Bawa aku ya. Tapi sini tak ada, orang tak pergi masuk. Tak ada. Sini tak ada, orang tak pergi masuk. Orang halau. Cepat mah, nak jalan tu. Tak boleh lah. Oh, dia duduk tu. Tak apa. Dia tunggu penuh dulu. Banyak kan tapinya. Ya, banyak. Tapi tanam Melayu ada kan, Abelan? Ha? Tapi tanam Melayu ada. Nak kena isi mandi Tak dia. tanam lagi. Kalau kau pandai, aku bayar. Nak isi pun tadi? Payah kot. Muka Malaysia. Saya IC aku mana bang? Awak buat? Mak IC? Mana dia tahu nak IC ni. Oh. Apa dia tu nak IC? Oh, berkali tinggal. Jom. Dua dah. Baik. Ruby yang tinggal kat Bumi tu. Ini apa ni? Ha? Naik kaki jerat sana tak ada doyo. Tapi letih lagi. Ini nak kerja lagi. Ha? Kerana kaki sini. Ada lagi. Tanya dia boleh ke?
Tak? Nak turun balik jalan kaki. Sikit dia buang sikit. Tak ada, saya tak minta dia nak naik tu dia. Dia tengok je. Makan tak ada. Ya, makan lupa bawa. Oh, makan pisang ni tu. Oh, bagi kacang. Berapa ni? Kawan kan RM1 RM2 ya. Kacang. Bukit Melawati, Melawati Hill, petunjuk legend, bangunan bersejarah, pintu gerbang Melawati, pusat maklumat pelancongan, muzium permainan tradisional, perigi beracun, laman budaya, Baitul Hilal, rumah api, muzium sejarah Kuala Selangor, meriam sejarah, tangga 100, Batu Hampar, Kota Melawati, Busut Melawati, makam diraja, Masjid Raja Lumu. Ni kemudahan awam, jambatan, tempat letak kenderaan, tempat letak kenderaan B, tempat letak kenderaan C, hentian train, train A, B, hentian train C, road. Ni peta. Peta Bukit Melawati. Oh Allah. Ni berapa hari tak makan ni? Elok kita bawa tadi makan. Orang kanan. Berapa hari tak makan? Sian. Ha? Oh, tak makan. Boleh pegang kan? Jangan. Tengok ni minyak kan? Ni pila. Orang putih pegang lah. Oh, ni Orang pila Melayu juga. jangan pegang. Batal duduk. Tak ada orang makan. Sorry lah. Tak boleh eh? Tak boleh. Dan orang putih di bawah tadi lurut kepala. Hai. Hai, ni jantan. Kita duduk situ lah Salim. Bunyi dah. Memang kita buat stok dia. Ha. Mari ni bunyi spot. Motor ke lah kereta? Kereta. Bendera perak tu. Bangunan. Bendera perak tu hitam, bukan hitam, kelabu. Putih, kuning, kelabu. Ini tak ada apa lah. Ha? Apa pegang eh? Apa pegang? Tapi Dia belum mandi. Dia tak lari, dia tak liar. Beruk je. Dia pegang lepas tu dia pegang kamu Meh. Habislah Meh kau. Kawan kita semua di atas. Tak apa, kita tunggu kat sini. Oh, kita Sampai. bayar. Kita bayar RM5. Oh, tiket. Teteh yang kaki kan? Nasib baik menurun. Dia turun kat sini Ulan. Kenapa topi tak muat? Box lah. Salim. Ha. Satu je boleh. Satu je. Itulah Belan tak percaya dekat orang tadi. Kenapa? Letak tali rupiah. Itu kalau tak boleh rapat. Boleh kat dia. Buka di kera tu kamu tahu.
Tunggu sini ya? Tunggu sini dah. Kotor juga. Tak duduk. Oh, kata nak tengok batu surat. Batu surat mana? Batu posisi surat. Batu ampar ni. Bawah lagi. Batu ampar bawah lagi ya? Mampus. Tak payah. Dia ada tiga tempat berhenti dia. Oi. Tanjang ah. Turun ni. Mana? Tu nampak. Ha. Siapa datang Skincan, okey, boleh datang dekat gerai adik ni. Bakso geger. Warung dia. Cari je ni. Type Google bakso geger. Nanti kita tanya apa sebutan dia. Santai. Ya Allah, budak ni macam ni muka jerah. Apa yang tak boleh orang susah. Dek, apa sebutan kedai ah? Bakso geger. Sini, kat sini. Alamak, malu lah saya. Sama. Apa dek sebutan ni dek? Bakso geger. PAKSUGEGER. Tempat. Tali Air 6 Skincan. Boleh datang ke sini. Sungai Leman. Kan? Boleh datang sini. Mari Operasi datang pukul ramai-ramai. apa dek? Operasi pukul 12 hingga 7 petang. Mai datang Setiap sini. hari buka kecuali Selasa. Baik. Terima kasih. Sama. Apa malu pula dek? Man maunya. Tak apalah. Macam-macam ada jual kat sini. Peneram. Legend. Peneram ni sebekas apa dek? Peneram sebekas apa? Sebekas RM6. RM6. Nanti boleh tengok ni dek. YouTube. Ila Kulaan JJCM. Ila Kulaan JJCM. Nanti tekan loceng tau. Adik tengok sini. Sana lah. Tengoklah sekali. Meh, tengok sini. Adik. Ni Big Boss lah. Adik. Kat sini makanan dia, akak dah cuba 2 kali, sedap. Cakap, waktu operasi kat sini berapa dek? Operasi dekat Bakso Geger, kita buka daripada pukul 12 sampai pukul 7. Tapi kalau habis awal, kita tutup awal lah. Tengok keadaan orang tu dulu macam mana. Menu dia apa ada dek? Menu ada, nasi kambing ada, nasi kerabu ada, mi celup, ketiau, bihun Maggi, lepas tu goreng, roti kukus, semua ada. Semua ada. Semua makanan masakan makanan Kelantan. Hanya ada kat mana dek? Hanya ada kat mana? Hanya ada dekat Bakso Geger, Skincan. Baik. Terima kasih dek. Sama. Kat sini ada roti kukus. Kat sini ada roti kukus. Roti kukus, ada goreng-goreng, ada lekor, nugget. Makanan ringan lah, terus makanan untuk budak-budak. Dengan nasi kambing lah sana. Nasi kambing adik orang kata. Macam-macam ada sini kat Boleh. Okey dek, sama. Boleh datang dekat Bakso Geger. Ini kali kedua kami datang gerai ni. Mi celup dia memang terbaik. Memang padu. Kalau siapa-siapa pergi Skincan, jangan lupa pergi ke warung Bakso Geger Skincan. Daging.
Banyak banyak. Dia dah patah balik. Awak nak daging ke? Nak ayam? Saya kabu. Cakap bu. Daging. Paling kambing. Tambah RM3 je kambing. Kau hantar balik. Apa balik? Takut ada orang peja punya kat Nom je ke tahu. Ada perlu. Ini beja tak apa. Kambing kena semayang tengah-tengah ni. Penat yang order je ni. Kuih dengan Ini kuih. dia tak ada bagi kicap. Oh ni kicap ni. Ha, ni kat ni. Mi apa? Ikut orang Kacau. masin. Kalau ada masin jangan tambah. Okey. Jom. Apa? Baik, mantap. Okey. Dia sama yang kuah ha. Tak. Satu kuah. Walaupun dia macam nipis tapi dia sedap macam dia Nampak punya ceroy. macam ceroy. Oh, peja ni. Ini ayam ah. Apa ni kambing? Awak punya ni Ayam tak daging ada, salin dia tak kambing. Ha? Dia tak ayam apa? TOI kan? Oh, tengok air dia belum buat. Kami ni pedas ni ni. Ni kau ni. Bukan ayam. Awak cili. Buat karangan ni. Ha? Lain kambing. Betul kambing daging. Pedam ni lah. Ada pedas ingat tapi sedap ke. Ini apa ni? Dia macam bersobuk. TOI Ayam apa? orang tahu ni. Kalau dia mau tahu banyak aku. TOI awak dengan tu. Ha, ni kau Ini awak dulu. Ini tak ada kolej, ini kolej oi. Tukunya besar oi. ni cincang kosong. Tak kenyang aja. Oh. Muntah minumnya oi. Ni ameh. Bercawan lagi. Kau no tukang ngantor ni. Ya hari ni. Mana? Rumah dah melantar. Oh, air kacang ni. Oh, dah kan. Makan. Kalau tidak tadi. Yeay, ikan. Dahsyat ini ikan. Muda lalunya. Abang lamnya tak ada. Ya, betul. Dia cikang lah. Ya. Cikang. Saya kacang kan? Air kacang pink awak punya. Dia punya yang hijau. Hijau. Yang pink ni kurang mana? Apa dah lain macam rasanya? Kenapa? Kami. Apa yang lain ni? Ada duduk. Kamu dah duduk. Kamu bagi straw je. Kacau dulu kan. Kat dia sudu ke? Minta dulu. Minta dekat ni. Awak dah letak mindset dah lain rasa lain. Bila rasa dah lain pula rasa. Kenapa tak sedap? Ada mana asam lah. Ai, tak ada asam. Asap. Apa pula? Takut cincau. Ni kot nata de koko tu kan ada kuahnya. Takut nata de koko tu ya. Dia buka apa? Ini. Bos ini ke? Mentaram. Ataupun ni tu yang petak-petak, cincau petak-petak. Ni, Itu yang masam tu. Nata de koko. Tapi sedap dah. Betul. Kuah dia. Kan? Kuah dia tu. Ada rasa dia. Selalu udah habis. Mi. Kawan tengah makan tu. Orang tengah makan. Ya. Dia sepatutnya kacau dulu baru dituang ni. Itu pasal. Macam mana? Awak Esok kita kacang sendiri. macam mana nak kita nak buat ni dia? Kepai ya. Apa? ABC. Dia macam air kepai bulat. Ini aisnya tak macam Bulatnya letak ke? air kacang. Boleh makan apa? Dia kepai. Abelan makan apa bulan? Ya, dengan Rambut no. daging. Kerambu daging abelan. Abel salin kambing. Tak nak apa dia ayam. Nak asyik daging pula. Yang okey tak okey. Ya betul. Tak. Awak Awak kedai ni? kotak tu. Kedai ni apa tadi? Pakso. Apa tadi? Pakso apa ke namanya? Kambing. Geger. Paksu motong. Geger. Daging kan? Siapa ada daging kan? Ini motor. Dia buat sini dia jadi feel. Ini satunya ayam. Ini kambing ni ke ayam? Mana? Daging. Kambing. Kambing juga. Tambah RM3 kambing. Murah pula ke? Tambah RM3 kambing. Memang ya. Kat sini murah. Kian ni kalau nak Cuma murah meriah. Itu sebenarnya. Ya dah. Boleh belan. Ini mana? Berapa goreng? Ada awak punya tu. Enggak ada. Minta lagi minta. Tengok kenapa? Ayam Mana tu berapa? macam. Oh, ada. Belah lapor benar dah. Dapur belan. Dia tak bubuh. Dia kena dia harus ni. Okey.
Dan kalau ni orang kata saya punya guru cakap macam ni bang kata dia. Sudah kacau. Kacau. Okey, baru. Tadi nak nelan kau dapat tadi nak nelan dia buat. Ini 2 orang baru berapa bila? RM14. Sana saya tu. Masuk tadi. Ada tak nak pegang motornya? Kata dengan kelak. Jalan dia bawa tangga. Dah tidur rasanya weh. Dah tidur rasanya.
Betul, ada talent. Ha? Tak ada lah masuk ladang. Ni. Kami. Apa datang dah? Apa cara lah nak balik Ada lagi tu semua orang tu. Dia tak nak habis ni weh. Berlambak atas. Oh, kau dapat sini bos. Cantik Cantik tempat ni. Ada sana tak boleh kan? Oh, sana. Mau Itu tu. apa tu? Kami sebab wearer ni pasal. Dua. Itu bak 10. Itu kenapa? Alhamdulillah. Satu je aku beli bang. Ni on eh? Ni on ni. Mei, on. Tanpa ada tapis. Ha? On. Dah tapi. Abang, Kalau rumah nak. wedding dia. Oi, nak lagi nak Dah. beli. Tembung macam satu dah. Sedap. Sedap. Itu dah bukan ori. Itu bukan ori. Ini ori. Ikan makan tu. Ni nak dah. Banyak shake. Ambil lagi ais nak. Ini pun dah kerah lagi sini. Dah tua. Sama kekah pelan ha. Tak. Ini sudah lagi. Ni apa kau bang Bulan? Lalu je lah. Lalu je dah. Lalu lah. Memang lalu. Balik lalu tu. Kita lalu lah. Tak rambut sini kajak tak rambut balik eh. Kata lah. Tak rambut kau nak rambut lah. Naikkan dengan motor ni boleh kita balik. Memang pergi kerja. Antara dekat ni yang ni. Sampai malam karam tak nak sampai. Kini makcik juga. Lagi apa dia jual? Awak malas nak ramai orang. Apa lagi tadi Ramen, benda-benda yang hipster. Ngayu ada jual. Selalu ada cakap dah apa. Awet. Tak ada habis. Amoy dia, amoy. Laju Ada. Pakai singlet. Tengok. Astagfirullah. Nampak atas nampak. Datang sebab Azul. Itulah pasal. Tak tu suruh dia. Baru RM5 Umi. Air beli ya? Mampu. Air beli. Air ambil apa tu? Allah. Tepi dalam lembut. Agak abalan dia bukannya nengok. Orang jual dia nengok. Aduh je kata. Tengok amoy je. Tengok Mentang-mentang amoy tak je. dah tak. Ni, nak lagi sebiji ke bang? Ya dah, semua rumput dah. Apa sampai je. Apa sebiji? RM6. Nah ini. Sama dekat luar pun. Nak sebiji lagi ke bang? Dah. Tengok berapa sayangnya Kembung dah. Bini. bini buat tanya Ah. tak sebiji. Tadi nampak. Cukup ke pergi beli kotiau lagi? Nampak. Dah Tun, cukup dah Tun. Dah. Umi nak beli Destinasi anda di sebelah kiri. Tinggal.
kau tu. Tinggal. Ha? Kat kampung. Tak nak balik. Dah, balik. Tadi nak naik kotor obak sangat. Betul. Tak kamu cepat, tak kamu. Tak rakam dulu. Rakam dulu. Dah. Bila? Sini nyak.